So abang ni tanya, senang ke nak guna 3D printer ni? Meh, dekat sikit. Senang gila. Let's go. So first kali on je dulu 3D printer, and then pergi dekat PC korang atau laptop, buka Bamboo Studio. Ok, kalau korang tengok inilah interface dia. Korang boleh pergi dekat online model. So ni contoh aku pilih widget button. Yang kat bawah tu boleh ada detail dia lah, and korang boleh tekan download terus. And then 3D file korang akan terus pergi dekat prepared. So lepas ni korang boleh terus slice plate. So atas ni korang boleh tengok detail, masa and berapa gram. Alright, lepas dah confirm semua benda, boleh tekan print plate and send dekat printer korang. Alright, lepas dah send 3D file dekat printer, tinggal tunggu siap je. Bruh. Alright, ni selepas 40 minit baru siap print. So dah boleh alihkan daripada plate. Alright, next korang dah boleh buat penyambungan benda yang korang dah print tadi. Alright, inilah dia finished product. Belanja sikit. So, korang rasa susah ke senang nak print? Dia benda ni dia sangat straightforward lah. So, kalau korang minat konten-konten macam ni, sila like, comment and follow. Thank you guys.